Perkara yang sunat dilakukan ketika orang nazar. Antaranya hendaklah kita ajar mereka itu mengucap kalimah syahadah. Nabi SAW berkata, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Hendaklah kamu ajar orang yang nak mati akan kalimah la ilaha illallah. Kerana hadis yang lain, "Man kana akhiru kalamihi fid dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir sekali dia sebut la ilaha illallah, maka dia memang masuk syurga. Faham lagi? Jadi kita kena ajar la ilaha illallah. Cara ajarnya jangan kata mengucap, tapi terus berkata la ilaha illallah. Dan jangan kata dengan kuat, kata perlahan la ilaha illallah. Lepas tu diam, jangan berturut-turut. Dia tak kata lagi, baru kita kata lagi la ilaha illallah. Bila dia dah kata dah, baru kita diam. Faham lagi? Sampailah dia berkata perkataan yang lain pula. Faham? Maka tidak dah jadi la ilaha illallah yang terakhir dah. Faham? Contohnya dia tadi dia kata dah la ilaha illallah. Lepas tu bila dia dah kata sunat kita diam.